isu pemilikan saham Khamis lalu. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar berkata, berdasarkan laporan awal diterima, jawatankuasa itu sedang meneliti aspek pematuhan dan keteraturan pemilikan saham berkenaan. Tan Sri Syamsul Azri berkata, jawatankuasa bersidang 19 Februari lalu itu memanggil Tan Sri Azam untuk memberikan keterangan berkaitan pemilikan saham berjumlah 17.7 juta dengan harga belian 1.4 juta ringgit. Jawatankuasa juga masih dalam proses menilai segala keterangan diperoleh serta akan memanggil saksi lain yang berkaitan bagi melengkapkan siasatan. Tan Sri Syamsul Azri berkata, jawatankuasa itu memberi jaminan siasatan menyeluruh akan dilaksanakan secara telus, bebas dan profesional. Hasil siasatan dan syur pertimbangan bagi tindakan selanjutnya akan diangkat kepada pihak yang berkuasa, termasuk sekiranya didapati wujud sebarang pelanggaran undang-undang jenayah atau peraturan yang berkuat kuasa. Dalam pada itu, SPRM dijangka memanggil beberapa saksi termasuk Ketua Setiausaha sebuah kementerian dalam masa terdekat bagi mendapatkan penjelasan berhubung pelaksanaan perjanjian antara kerajaan dengan sebuah syarikat asing yang dianggarkan bernilai 1.1 bilion ringgit. Menurut sumber, tindakan itu diambil selepas SPRM membuka kertas siasatan 16 Februari lalu. Berdasarkan maklumat awal, beberapa individu turut didakwa telah diberikan jawatan tinggi dalam syarikat berkenaan selepas meninggalkan kementerian terbabit. Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahya mengesahkan perkara itu tetapi enggan mengulas lanjut. Naib Presiden PAS Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar dilantik pengurusi Perikatan Nasional yang baru. Menteri Besar Terengganu itu menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang meletakkan jawatan berkenaan 1 Januari lalu. Perkara itu diputuskan pada mesyuarat luar biasa Majlis Tertinggi PN yang diadakan di Ibu Pejabat PAS di Ibu Negara. Menurut Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, pelantikan Datuk Seri Ahmad Samsuri dipersetujui secara sebulat suara selepas dicalonkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Mesyuarat turut membuat ketetapan melantik Tan Sri Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu sebagai timbalan pengerusi PN. Mesyuarat dihadiri semua ahli NT-PN termasuk 4 Presiden Parti Komponen. Datuk Seri Samsuri merupakan Menteri Besar Terengganu selama 2 penggal dan pernah berkhidmat sebagai Setiausaha Politik kepada Tan Sri Abdul Hadi. Dalam pada itu, PAS akan mengambil alih jawatan sebagai Ketua Pembangkang Dewan Rakyat. Perkara itu juga antara yang dipersetujui Parti Komponen PN dalam mesyuarat siang tadi. Masa untuk difikirkan perkara itu, terutamanya apabila secara rasminya pihak parti-parti anggota ni bersetuju kursi Ketua Pembangkang dipegang oleh PAS sebagai parti terbesar di dalam Parlimen. Tapi belum ada keputusan lagi. Ketika ini, jawatan berkenaan disandang bekas Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang juga ahli Parlimen Larut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan setiap tahun 10 juta kes tuberkulosis direkodkan di seluruh dunia dengan lebih 1 juta kematian. Malaysia turut berdepan ancaman sama apabila kes baru jangkitan mencatat peningkatan. Bagaimana penyakit ini merebak dan sejauh mana langkah pencegahan mampu mengekangnya? Ikuti laporan Fariz Azman. Penyakit TB wujud sejak dahulu dan pernah menjadi pembunuh nombor 1 di Malaysia pada awal 1950-an. Penularannya berjaya dikekang dengan program vaksinasi BCG dan beberapa langkah pencegahan lain. Bagaimanapun, secara purata setiap tahun, Malaysia mencatatkan 20,000 kes TB dengan jangkitan dikesan di seluruh negara. Malaysia juga diklasifikasi negara beban sederhana TB oleh WHO. Jangkitan TB juga sukar dikekang kerana seseorang boleh dijangkiti tanpa merujukkan tanda jangkitan. Bagi bergejala pula, batuk berpanjangan, demam, hilang berat badan dan berpeluh pada waktu malam. Jadi ramai yang nak tahu mengenai penyakit TB. Cuma terdapat stigma yang besar juga di kalangan mereka yang menyebabkan cabaran utamanya adalah lewat mendapatkan rawatan. Sebab apa stigma ni? Sebab salah faham tentang penyakit TB. Situasi sama dilalui Janice Martin Siu yang disahkan positif TB pada Disember 2023.
Dan paling saya terkejut tu kan, saya punya berat badan turun secara mendadak daripada 63 kg sampai 44 kg. Dan selepas ujian dibuat, doktor pun mengesahkan saya disahkan mengidap penyakit TB paru-paru. Namun ia bukan penghalang buat Janice untuk kembali sembuh. Selepas 9 bulan, beliau disahkan bebas TB. Kadang-kadang rawatan TB ni untuk minimum, buat masa sekarang, minimum rawatan adalah selama 6 bulan. Tetapi ramai yang merasakan bahawa 2 bulan dia dah rasa sihat. Sebab apa? Sebab 2 bulan ni dia dah bunuh kuman TB tu, dah banyak bunuh kan, jadi dia rasa sihat. Dan ada yang tidak mahu meneruskan rawatan sebab mereka rasa mereka dah sihat. Tapi itu silap. Bagi Persatuan Pencegahan Tuberkulosis Malaysia MAPTB, pemahaman masyarakat akan langkah pencegahan perlu ditingkatkan lebih lagi menjelang musim perayaan tidak lama lagi. Ini merupakan satu cabaran pada kementerian, pada persatuan untuk sama-sama menangani penyakit TB di Malaysia. Persatuan mengharapkan agar semua masyarakat, orang ramai dan juga kerajaan Kementerian Kesihatan Malaysia lebih memainkan peranan lebih penting. Semalam, KKM memaklumkan 3,161 kes TB direkodkan di seluruh negara dengan 596 jangkitan baru. Sabah mencatatkan jumlah kes tertinggi diikuti Selangor, Sarawak dan Johor. Negeri-negeri lain turut melaporkan peningkatan kes. Pada masa sama, tegas KKM, Ramadan bukan punca kepada penularan TB. Laporan Faris Azman, TV3. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan tidak mewajibkan pemakaian pelitup muka bagi menangani penyebaran tuberkulosis atau TB. Kementerian yakin pendekatan berasaskan tanggungjawab dan pelindungan kendiri lebih sesuai berbanding langkah mandatori seperti semasa pandemik COVID-19. Pemakaian pelitup muka digalakkan kepada individu bergejala seperti demam, batuk, sesama atau sakit tekak. Ia juga disarankan ketika berada di tempat sesak atau ruang tertutup dengan pengudaraan terhad. Orang ramai turut digesa memakai pelitup muka ketika mengunjungi fasiliti kesihatan. Langkah sama disyorkan jika berinteraksi dengan golongan berisiko tinggi seperti warga emas, pesakit kronik dan individu berdaya tahan rendah. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan 85% kes TB di negara ini membabitkan rakyat tempatan. Menurutnya, TB bukan isu baru. Penyakit itu telah lama wujud dan kekal sebagai endemik yang memerlukan perhatian serius semua pihak. 21 penduduk hilang tempat berteduh selepas rumah mereka musnah dalam kebakaran di Kepala Batas Pulau Pinang awal pagi tadi. Kebakaran di Kampung Pematang Kerai Besar itu membabitkan 4 buah rumah. Kejadian ini berlaku ketika kebanyakan mangsa sedang menyediakan persiapan untuk bersahur. Jamilah Ismail, 58 tahun, berkata ketika kejadian dia yang berada di dapur terkejut mendengar bunyi letupan kuat di luar rumah. Macam dengar bunyi tu meletup-meletup. Lepas tu macam ingat ada pergaduhan. Tapi macam buka pintu, tengok-tengok api dah menyala kat ni dah. Tak boleh nak buat apa dah. Dia hanya sempat menyelamatkan sebuah beg berisi sedikit duit dan kad pengenalannya, manakala barangan lain habis dijilat api yang marak terlalu pantas. Seorang lagi mangsa, Khairul Nizam Muhammad, 42 tahun, berkata dia yang sedang tidur dikejutkan anak bongsunya yang terbangun akibat panas kebakaran itu. 2 kereta yang digunakannya untuk berniaga musnah dalam kebakaran itu. Bawa terai padam, bagi muka, lari keluar, bawa anak lari keluar. Lepas tu yang lain pun tak boleh nak buat apa, tinggal gitu je lah. Sempat tak selamatkan apa-apa barang? Tak, cuma beg saja lah. Kereta tak boleh lah, kereta 2 jeep tak boleh buat apa dah. Menurut bomba, 4 rumah didapati musnah dianggarkan 80%. 5 kenderaan lain turut musnah. Seorang kanak-kanak berdepan detik cemas apabila bot dinaiki bersama bapa angkatnya terbalik di Sungai Pontian Besar, Johor. Dalam kejadian jam 8 pagi itu, Albert Tan Siang Fu, 65 tahun, terjatuh ke dalam sungai sebelum hilang dihanyut arus. Anak angkat mangsa Hua Chen Ho, 9 tahun, terselamat dalam kejadian di Kampung Tanjung Air Hitam itu. Ditemui orang ramai dalam keadaan penat dan trauma, dia sempat berkongsi detik cemas insiden. You see your father? No, he was singing. I didn't see my father in the river, under the water. Seorang ahli keluarga mangsa berkata mereka hanya mengetahui mengenai kejadian itu menerusi perkongsian di media sosial. Mereka tidak menyangka individu terlibat dalam kejadian itu adalah pakcik dan sepupu sendiri.
dalam Facebook. Ya, ada orang call saya cakap ada kes kejadian. Ada orang tengah cari itu anak sudah cari lah, tapi sekarang bawa anak tu pergi tempat jatuh sana. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Miun Hussein berkata lokasi kejadian dianggar 800 meter daripada JT Bumbung Biru. Siasatan awal mendapati ketika kejadian bot terlibat terlanggar kayu menyebabkan mangsa terjatuh ke dalam sungai. Bot tak terbalik. Bagaimanapun mangsa lelaki Cina tersebut lemas, jatuh dan lemas. Masa kejadian juga